Korang pernah dengar tak tentang hantu anniversary dekat UPSI? Jom dengar ni. Okey, menurut kisahnya, dekat UPSI, tarikh 10 hari bulan 10 tu merupakan satu tarikh yang special. Sebab menurut cerita ataupun urban legend dekat situ, tarikh 10 hari bulan 10 tu adalah tarikh di mana hantu ataupun benda-benda mistik ni jadi lebih aktif dari biasa. Dan masa tarikh tu akan muncul satu hantu yang diorang panggil sebagai hantu anniversary. Sebab apa? Sebab hantu ni akan muncul pada tarikh yang sama hampir setiap tahun. Begini kisahnya. Katanya dulu dekat situ ada berlaku satu kejadian di mana seorang perempuan diri dia sendiri dekat situ sebab kecewa dan stres lepas ditinggalkan kekasih waktu dia mengandung. Dan cerita ni ada satu lagi versi tau, yang mana si perempuan ni sempat melahirkan tau, tapi si lelaki ni still tak nak bertanggungjawab. So sebab stres dan tertekan, perempuan ni diri dia sendiri. Dan katanya lepas perempuan tu buat macam tu, si lelaki ni pun bawa lah baby tu tinggalkan UPSI. Pergi ke mana tak pula diceritakan. Dan sebab itulah katanya hantu tu akan muncul setiap 10 hari bulan 10 untuk cari bayi dia. Tapi kan, UPSI ni menarik tau bagi aku. Sebab dekat situ ada juga tapak bekas hukuman pancung tentera Jepun dekat situ. Dan berbalik kepada cerita hantu anniversary tadi, tak silap aku dia ada nama lain juga tau, hantu Zubaidah. So yang mana tahu pasal cerita ni, cuba korang komen betul ataupun tidak, ataupun korang komen versi yang korang tahu. Dan apapun benar atau tidak kisah yang dikongsikan ini, korang nilailah sendiri.